Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini bukanlah podcast yang official, tetapi sebenarnya kita nak test barang. Barang ni dah lama dah ada dekat studio, tapi kita tak gunakan. Dulu pernah guna sekali beberapa podcast yang kita buat, lepas tu kita simpan. Hari ni kita nak keluarkan balik. Ini bukan podcast official, lagi sekali saya tegaskan, tetapi ini adalah nak test barang je. Untuk kita test barang hari ni, kita ada tetamu jemputan yang sangat istimewa dan sangat luar biasa. Ramai yang nak tahu pasal tetamu jemputan kali ini. Seorang wanita yang berani, seorang wanita yang orang kata Iron Lady di Malaysia ini. Tak lain tak bukan, saya tampilkan kepada anda semua Puan Farhana Syamimi. Puan, apa khabar Puan? Baik. Tapi tak adalah Iron Lady pun. Sebab saya nampak awak selalu iron kat yes, betul. Kita namakan Iron Lady Puan. Okey, faham. Puan, pertama sekali selamat datang Puan ke podcast yang menjadi bualan tengah hangat ni. Puan tahu kan podcast kita apa? Podcast kita test barang. Ada barang kita test. Itu tagline kita. Puan jangan gelakkan podcast saya. Saya risau takut kena urine. Puan. Bukan. Puan jangan ketawakan podcast saya Puan. Bukan saya risau. Nanti saya ketawa dia rasa alamak ni mesti ambil barang ni. Tak. Kita test barang mic ni. Oh, test barang risau. Sebab podcast saya ni dah seantero Malaysia. Oh, okey. Tajuk podcast kita test barang, ada barang kita test. Okey. Boleh Puan? Boleh. Saya cakap test barang, Puan cakap ada barang kita test. Okey. Please Puan, please Puan Ini podcast saya. Hormati saya. Okey. Okey, ada barang kita test. Okey. Anda bersama dengan kami podcast yang tidak asing lagi. Test barang. Ada barang kita test. Puan jangan gelak. Macam tak semangat. Puan jangan gelakkan podcast saya Puan. Okey. Tak, dia macam apa sih dia punya tajuk? Macam boleh lah tagline tu macam you Puan, dulu. You tak you punya you punya slogan tu macam you di waktu muda tapi you dah ketua tapi you tak habis lagi. Dia macam you merindui zaman waktu. Puan, tak ada. Kalau Puan gelak saya anxiety. Okay. Tak apa, kita lupakan seketika pasal tapi nama podcast ni test barang, ada barang kita test. Okay Puan, cantik Puan hari ni Selamat datang ke podcast saya test barang. Puan, ramai nak tahu saya test ramai. Test kau je lah. Saya rasa ramai kat luar nak tahu Puan. Okey, kita kenalkan nama daripada. Tak kenal maka tak cinta Puan. Orang selalu panggil anak AG. Orang selalu kata AG. Anak gelak. Anak gelak. Itu yang selalu dekat. Macam AG. Aku tak AD anak Indonesia. AG. Oh, anak gelak. Okey, saya tak baca komen tu, tak ada pernah pula dengar AG. Ada yang sebut anak gelak, ada yang sebut akak gelak. Rasa macam kau je sebut. Okey. Dia orang tak tahu nama sebenar Puan Ana. Boleh kita terangkan kepada kamera? I boleh ke share nama dia? Nanti kena Ain. Bukan Santau. Nama penuh. Tak. Kita ni yang depan ya. Ya. Ana. Tu yang gelak ke? Yang tu kau yang tahu. Nama dia Ana Danisha. Tu Ana Danisha tu dapat. Tak payah bagi tahu orang lain. Dapat. Macam nama biskut tu. Yang biskut Danish. Oh, okey. Puan. Puan lahir di Keluang. Keluang. Hospital besar Keluang. Puan ingat tak sewaktu mak saya neran? Ya, apa yang Puan buat? Waktu Waktu tu sebenarnya tak nak keluar. Oh, sebenarnya tak nak keluar. Kau tak nak keluar sebab dunia ni kejam. Sebab saya ada jumpa seorang nenek tu yang dia kata dia sambut Puan masa lahir. Dan sampai sekarang jari dia terkepak sebab Puan tak nak keluar. Puan pegang tangan dia, Puan kepak sampai sekarang. Apa pengertian hidup Puan?
Apabila berat siap. Daripada lahir kau terjam ke pengantin hidup. Yalah. Dia ada kena melihat kehidupan. Bila puan keluar tu, puan mesti dah macam ini kehidupan. Apa pengertian yang puan belajar daripada puan lahir tu, ambil oksigen dekat bumi, lahir lah, masa keluar daripada rahim tu, puan sedut. Apa pelajaran yang puan dapat sampai ke hari ni? Susah sangat ke? Susah ke? Susah siap soalan. Susah sangat ke? Tak, sebab kita nak podcast boleh tahu. Mau podcast saya cuma SPM saja. Jadi soalan tu terlalu susah bagi saya. Kita nak podcast yang bermanfaat. Sebab tu nama podcast test barang. I think pengertian hidup semua orang sama je. Sama, okay. Nak hidup dengan baik, nak hidup dengan aman damai. Lepas tu end up-nya hujung-hujung yang baik je lah. Jadi cuma kena yang baik je lah puan. Okey puan. Satu yang you tak boleh bawa I pergi tempat perempuan yang okay. Satu pengertian yang sangat baik daripada Puan Nurfana, nak kehidupan yang baik. Yalah, sebab you semua nak kehidupan yang baik. Betul. So simple. Alhamdulillah sampai ke hari ni kehidupan Puan Nurfana sangat baik. Kalau kita perhatikan daripada media sosial, pada saya ikut Puan di media sosial. Saya tengok bukan media sosial je. Kau ikut aku ke mana je? Aku rimas. Puan rimas ni saya. Dia buat macam digital bersamamu. Dia macam ikut tau macam tu. Saya difahamkan kehidupan Puan yang sangat baik tu ya, daripada segi anak-anak dan juga terutama suami. Puan dapat suami yang baik, difahamkan. Macam mana Puan? Boleh buat Puan terangkan, describe dengan kami semua ni tentang suami Puan. Suami saya. Suami Puan, adakah? Simple je. Suami saya baik, tapi baik-baik. Itu sangat simple kan? Betul. Kehidupan saya simple je. Saya nak benda yang baik. Tapi ada sesuatu benda kadang kena baik-baik. Still dalam perkataan baik tu lah. Baik. Baik. Kalau begitu, adakah Puan selesa dengan suami Puan? Selesa dan Puan sangat saya akrab. Sebab apa? Puan pernah cerita dengan saya, suami bukan sekadar suami, tapi Puan cerita dengan saya, suami bukan sekadar suami, tapi dia adalah tim berpasukan. Jadi apa-apa kena cerita dengan suami, apa semua. Baik Puan. Untuk Puan nak cerita pasal suami, tak payah tak payah. Tapi untuk kejutan Puan dan juga penonton podcast Test Barang hari ni, kita tampilkan Syahrul suami Puan. Selamat datang Syahrul. Sayang, apa khabar sayang? Hai. Pengacara ambil air. I pun tak tahu dia nak panggil you. Dia kata panggil what a surprise. What a surprise. Terima kasih pengacara. Dan tadi pengacara bagi tahu dia nak main permainan dia suruh main permainan nak cakap ke? Okay. Pengacara dan tim produksi Test Barang ni nak suruh kita main permainan kenal ke? Dia macam cakap kenal ke? Okay. Puan pula. Okay sayang. Okay jom. I think untuk 10 tahun kita kahwin ni. Okay jom. Ini khas untuk anda semua. Kenal ke? Boleh tulis di note. Ada note kan? Ada note. Okay. Kenal ke ni kita akan contoh. Kita cakap makanan kegemaran saya. Saya tulis. Sayang, you pun tulis juga. Okay. So, I buka note lah. Kita tunjuk dekat kamera. I buka dekat note lah. Dekat note lah kita nak tulisan tu. Okay. Standby dengan soalan you pasal diri you dan pasal diri I. Okay. I dulu Okay. Artis kegemaran I. Okay. Artis kegemaran I. Dah. Satu. Kita tunjuk ke kamera. 1, 2, 3. Panji dengan Radit. Panji? Dengan siapa lagi tu? Radit. Radit, sorry. Bukan Radit, ya. Salah.
Manap siapa siap? Dia nak jadi artis budak kampung Bentong. Dia nak jadi artis, dia bukan artis. You tolong jangan manipulasikan okey. Tak gurau. Itu macam ni orang macam kenal ke? Orang macam dia dah 10 tahun kahwin, dia tak kenal Syada. Itu benda how come bini dia tak kenal siapa Manap? Manap kau ni. Okay, sorry. Ini test yang tak betul. Maksudnya ini jangan buat macam tu. Tapi betul, Panji dan juga Radit tu betul yang betul. Itu adalah artis stand up comedy daripada Indonesia yang I minat. Kalau luar negara you suka Zac Efron. Saya dah tahu Zac Efron nama. Memang kenal. Okay, you pula. Siapa artis saya suka? I pun kena test juga. Yelah. Itu soalan untuk I. Ya. Tulis. Aduh. Okey, 1, 2, 3. Siapa ya? Betul. Syarul Shiro. Tak payahlah kau macam tu. Oh my God. Ya, sebab I tak pernah cakap pasal artis. Sebab I pun minat dia. I pun minat sebab dia punya kepribadian dia bagus. Budak tu, artis tu. Okay. Lain selain artis yang you buat soalan. Apa warna kegemaran I? Kegemaran. Okay. 1, 2, 3. Apa? Pink. Pink. Betul. Pink. Nampak. Bagus. Nampak kita teruja dia bagus. Teruja kan? Nampak. Saya tahu. Maksudnya I memang mengenali kan. Maknanya kenal lah. Okay. Tarikh akad nikah kita. Okay. 1, 2, 3. 16 Mac. 16 yang? Bukan 1883 ke? 1883 sanding. Kali pertama ni. Ya ke yang? 16 Mac. Ya ke? Kita akad nikah. Syarul Shiro bernikah. Sekejap tengok sekejap. Syarul Shiro telah bernikah dengan Nur Fahna Syamimi Ana Danisha pada 18 Mac 2016. 18 Mac 16 Mac tu kau nikah dengan orang lain. 18 artikel tu salah. Dia ada banyak artikel. Tak sayang. Sanding tu selepas nikah kan. Mana ada 16 lepas tu 17 18 baru nak sanding. Betul lah. Kepala otak kau. Macam kat nikah mereka berlangsung dengan mas kahwin senaka Al-Quran saja tahu. Tak payah baca full lah. Okay. Nak tunjukkan lah yang I bukan materialistik punya perempuan minta mas kahwin macam tu lah. Senaskah Al-Quran saja. 18 Mac ya. 18 Mac 2016 kita telah pun diijab kabulkan. Okay sayang, last question yang kita sudah lama sangat. Last kan? Okay, last. Makanan kegemaran I. Panjang. Okay dah. 1, 2, 3. Apa dah? Ya. Makanan apa saja asalkan pedas. Betul? Betul. Saya dah tahu dah. Dan isteri saya punya taste. Apa je asal pedas. Dah, itu saja. Jadi korang nilaikan sendiri segmen
Kenalkah? Jadi kami kenal lah. Terima kasih sayang sebab dalam podcast test barang. Ada barang kita test. Aduh. Jadi macam bodoh tagline. Okay, sebenarnya kita mencuba je barang-barang podcast ni apa semua kan. Tapi okey lah yang kalau kita buat podcast berdua okey tak? Okey. Macam mana korang? Okey. Macam best tak? Macam best tak? Baru tahu yang I ni fun. Ya, fun. Ya. Okey. Jadi terima kasih semua sebab dah melayan orang kata kegonjolan kami berdua. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Ada barang kita tinggi. Barang kita tinggi. Tadi kita test. Ada barang episod kedua kita tinggi pula. Oh, kita tinggi pula. Okay. Ush. Ush.